Hai semua, selamat datang. Hari ini kita main kuis teka binatang. Ada 12 soalan semuanya. Untuk setiap soalan, ada petunjuk berperingkat, pilihan A, B, C, D. Kemudian di akhir ringkasan penerangan dan fakta menarik. Mari uji minda anda. Soalan 1. Petunjuk, mamalia yang sering dijadikan haiwan peliharaan. Membuat bunyi miau. Suka menangkap tikus dan tidur banyak. A. Anjing. B. Kucing. C. Arnab. D. Burung kakak tua. 5 saat dari sekarang. Jawapannya ialah B. Kucing, mamalia peliharaan kecil yang membuat bunyi miau. Fakta, kucing domestik boleh tidur 12 hingga 16 jam sehari. Soalan 2. Petunjuk, herbivor besar, berleher panjang, bercorak belang hitam putih. Hidup di padang rumput Afrika. A. Gajah. B. Kuda. C. Zebra. D. Jerapah. 5 saat dari sekarang. Jawapannya ialah C. Zebra, mamalia berbelang hitam putih yang hidup di padang rumput Afrika. Fakta, corak belang pada setiap zebra unik. Soalan 3. Petunjuk, reptilia yang suka berjemur, mempunyai sisik dan ekor panjang. Kadang-kadang memanjat pokok. Ada jenis yang boleh bertukar warna ikut persekitaran. A. Buaya. B. Kura-kura. C. Ular. D. Cicak atau chameleon. 5 saat dari sekarang. Jawapannya ialah D. Cicak atau chameleon. Fakta, chameleon mengubah warna untuk komunikasi dan termoregulasi. Soalan 4. Petunjuk, burung besar yang tidak boleh terbang. Kaki kuat untuk berlari laju. Terdapat di Afrika dan Australia, spesies berbeza. A. Burung helang. B. Burung unta, emu atau raha. C. Burung merpati. D. Flamingo. 5 saat dari sekarang. Jawapannya ialah B. Burung unta, emu atau raha. Spesies berbeza di Afrika, Australia dan Amerika Selatan. Soalan 5. Petunjuk, mamalia laut, berkepala besar dan bersisik, bukan paus. Memiliki cangkerang keras di belakang, berenang lambat dan boleh hidup berpuluh tahun. A. Ikan duyung. B. Lumba-lumba. C. Penyu laut. D. Anjing laut. 5 saat dari sekarang. Jawapannya ialah C. Penyu laut. Haiwan laut bersisik dengan cangkerang keras. Fakta, penyu boleh hidup beberapa dekad hingga 100 tahun, spesies tertentu. Soalan 6. Petunjuk, karnivor besar, ahli keluarga kucing. Hidup berkelompok, paksi atau kawanan. Dipanggil Raja Rimba kadangkala. A. Harimau. B. Singa. C. Puma. D. Serigala. 5 saat dari sekarang. Jawapannya ialah B. Singa, karnivor besar yang hidup berkelompok, pride. Gelaran Raja Rimba sering dikaitkan dengan singa. Soalan 7. Petunjuk, haiwan berkepala 2. Trik, bukan 2 kepala. Memiliki rahang panjang tanpa kaki. Bergerak melata, ada spesies berbisa. A. Ular. B. Buaya. C. Kambing. D. Katak. 5 saat dari sekarang. Jawapannya ialah A. Ular, haiwan melata tanpa kaki, ada spesies berbisa. Soalan sengaja beri 2 kepala untuk menguji tumpuan. Hehehehe. Soalan 8. Petunjuk, serangga yang berubah bentuk lengkap, telur larva pupa dewasa. Dewasa mempunyai sayap dan sering menghisap nektar. Ada banyak warna, sering jadi simbol transformasi. A. Rama-rama. B. Tebuan. C. Lalat rumah. D. Lipas. 5 saat dari sekarang. Jawapannya ialah A. Rama-rama, serangga yang melalui metamorfosis lengkap dan dewasa mempunyai sayap. Soalan 9. Petunjuk, mamalia terbang. Menggunakan echolocation, pantulan bunyi, untuk navigasi. Boleh ditemui di gua-gua dan kawasan malam. A. Burung hantu. B. Kelelawar. C. Tupai terbang. D. Kucing hutan. 5 saat dari sekarang. Jawapannya ialah
B. Kelelawar, satu-satunya mamalia yang benar-benar boleh terbang, gunakan echolocation. Soalan 10. Petunjuk, haiwan besar dengan taring panjang dan belalai panjang, kadang-kadang disebut gading. Mamalia herbivor, tinggal di darat. Ada spesies di Afrika dan Asia. A. Badak. B. Gajah. C. Tapir. D. Kerbau. 5 saat dari sekarang. Jawapannya ialah B. Gajah, mamalia darat besar dengan belalai dan gading. Soalan 11. Petunjuk, haiwan laut bersaiz kecil hingga sederhana, bersisik, hidup sepenuhnya di air tawar atau laut, menggunakan insang untuk bernafas. A. Ikan. B. Ketam. C. Udang. D. Gurita. 5 saat dari sekarang. Jawapannya ialah A. Ikan, haiwan berinsang, bersisik, hidup di air. Soalan 12. Petunjuk, mamalia yang terkenal kerana kebolehan membina sarang daripada kayu. Gigi tajam yang sentiasa tumbuh, digunakan untuk menebang pokok. Hidup di kawasan berair tawar, ada di Amerika Utara dan Eropah dan Asia. A. Beruang. B. Kucing liar. C. Berang-berang. D. Berang. 5 saat dari sekarang. Jawapannya ialah C. Berang-berang, mamalia akuatik yang membina empangan dan menggunakan gigi tajam untuk menebang pokok. Tahniah semua. Anda semua memang hebat meneka pelbagai jenis binatang hari ini. Berapa markah yang kamu dapat? Tulis di ruangan komennya. Kalau kamu suka video kuis macam ni, jangan lupa untuk like, subscribe, dan kongsikan kepada rakan-rakan supaya mereka pun boleh mencuba. Jika anda suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.